Hai, saya Encik Azrul dan saya merupakan forex trader sejak 2007 dan telah menganjur pelbagai seminar, program dan keluarkan produk kepada saya rasa dah berpuluh ribu orang berdasarkan kita punya kiraan daripada dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah kebanyakan mereka telah sukses dan berjaya kerana saya juga bekerjasama dengan beberapa sipu-sipu sebelum ini, dan sekarang ni saya cuba keluarkan daripada mindset anda, iaitu supaya kita tak nak fokus pada teknik tapi apa sebenarnya yang membantu kita untuk berjaya. So hari ini saya nak kongsikan iaitu bagaimana sebenarnya untuk kita sukses ataupun kita dalam forex ni. So yang pertama, of course lah, bila saya jumpa juga banyaklah semua orang nak buat duit dan nak buat cepat. Siapa yang nak buat lambat kan? Tetapi maksud cepat tu ialah kita perlukan ada sistem secara sistematik. Sebagai contoh, kalaulah kita nak cepat ke sesuatu tempat tu kan, kita dah tahu tempat tu contohnya di sebelah selatan. Tetapi kalau kita bersungguh dan nak cepat tapi kita tuju sebelah utara pun, dia cepat macam mana pun kita takkan sampai destinasi. Yang kedua ialah kalau kita nak cepat pun, katalah let's say okay, kita nak cepat ni, kita ada contohnya sekarang ni saya berada di Musée de l'Or, iaitu salah satu tempat museum, dan juga itu adalah yang bentuk piramid kaca di sebelakang tu. Apa yang berlaku ialah kita kena tahu ialah kalaulah saya nak datang sini dengan cepat, saya boleh datang cepat dengan jalan kaki let's say. Tapi ada juga komuter, ada juga Uber, ada juga kalau komuter tu di Malaysia lah, kat sini dia panggil train lah. Kalau di Australia dia panggil tram, ataupun di London dia panggil tram. So iaitu kita kena tahu kalau nak cepat tu, apakah usaha yang cepat tu membantu kita untuk cepat. Sebab kadang-kadang kita ingat dengan tindakan yang sama yang kita buat sebelum ni, kita akan dapat result yang berlainan. So itu tak mungkin berlaku kerana dia memang result yang sama, tindakan yang sama, emosi yang sama memang akan ada. Satu ialah kita akan dapat kita punya result yang sama. Jadi yang pertama ialah kita kena tahu, iaitu sebenarnya ialah bagaimana untuk kita buat tindakan yang tepat. Bagaimana untuk cepat. So untuk cepat sebenarnya ialah kita perlukan sistem. So apakah sistem dia? So sistem yang perlu ada ialah nombor satu ialah dah tentulah kita perlu tahu entry lah. So kalau kita tak tahu entry, kita tak tahu dekat mana. Contohnya ialah anda belajar news, contohnya itu untuk trading news, ataupun anda belajar untuk let's say, iaitu kalaulah let's say anda belajar untuk sebarang teknik lah, tak kira lah price action ataupun teknik trend line ataupun teknik apa sebab isu dia bukan teknik, isu ialah cari, iaitu setup pertama ialah mesti tahu entry yang pertama. So entry yang pertama yang perlu anda tahu ialah iaitu bagaimana untuk kita jadi setup yang konsisten. Caranya lah nombor satu ialah mesti buat backtest. So apa yang nak kita tahu pasal backtest? So backtest yang pertama ialah mesti tahu di mana dia ada profit, maknanya berapa banyak profit, berapa banyak loss yang mungkin kita daripada satu setup tu, daripada satu time frame tu, iaitu berapa sebenarnya yang kita boleh ambil ataupun kita boleh jalankan dalam masa 1 bulan. So berapa kali yang kita nak ambil. So maknanya kalau dalam sharing kita ialah dalam full time trader intensif, itu kita fokuskan berapakah outcome anda yang anda nak sebulan. Contohnya anda perlukan 2000 USD bersamaan dalam 8000 ringgit, ataupun bersamaan dengan apa sajalah tempat anda, kerana ada juga daripada yang follow dalam program kita daripada Brunei, ada juga yang datang daripada Singapura, ada yang datang daripada Indonesia. So memang banyaklah. So apa yang kita boleh buat ialah satu, selain daripada outcome tu, kita mesti tahu iaitu entry yang betul. So contohnya saya selalu kongsikan, iaitu mungkin anda kata apa sebenarnya yang betul. Sebenarnya tak perlu apa saja teknik kita boleh gunakan, tapi apa yang perlu buat ialah kita kena faham, itu dalam sebelum ni saya ada share dalam video itu, kita kena faham ialah 20% adalah mechanics dan 80% adalah kita punya psikologi. Psikologi itu bermaksud itu bagaimana sebenarnya untuk kita cara sistematik, itu yang sebut sistem tadi, untuk kita tahu langkah demi langkah untuk menjadi kita punya full time trader. Maknanya kita boleh hidup dengan trade semata-mata. So apa yang boleh saya buat lah, yang saya boleh lakukan ialah untuk bantu anda lah. Nombor satu ialah kita tahu entry. Nombor dua ialah kita kena tahu kita ni satu hari ni kita nak guna pair mana yang kita nak trade. Pair mana kita kena pilih. So ada 32 pair, lebih ada, bergantung pada broker lah. Ada yang 20 lebih, ada 30 dan even ada yang lebih. Iaitu kita kena fokuskan apakah pair yang kita nak buat, apakah pair yang kita nak ambil. So kalau boleh jangan macam cuba-cuba je, fokus kepada pair tertentu. Sebab kunci utama ialah bukan pair, kunci utama ialah kita nak dapat duit. So apakah duit yang pertama yang kita boleh konsisten kita dapat. Nombor dua ialah kita kena tahu time frame mana. Sebab dia ada banyak sangat time frame. M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly dan monthly. So kita kena jelas apa sebenarnya yang kita nak trade di pair, di time frame mana ni. Yang ketiga ialah berapa lot nak buka.
kan. Yang ketiga berapa lot nak buka. Contohnya ialah 0.01 sama dengan 10 sen ataupun sama dengan $1 ataupun 0.0 sen bergantung jenis akaun anda. Lepas tu yang ketiga ialah anda juga kena tahu iaitu bukan saja buka lot, tapi anda tahu berapa anda nak ambil duit ni, berapa target anda lah. Dan target pula kita mesti tahu ada dua jenis target. So berapa jenis target? Ada dua. So dua jenis target. Target yang antara target yang penting ialah iaitu target yang paling penting ialah target untuk iaitu sebenarnya kita nak buat duit. So anda boleh dua target. Satu target ialah kita pergi kepada take profit, iaitu kita memang set 50 pip ataupun 30 pip, ataupun kita stop loss 50 pip dan TP 100 pip, iaitu reward 1-2. Dan juga mungkin juga pada sama juga ialah kita boleh cari asalkan net pun kita close. So itu adalah salah satu langkah yang baik. Macam saya selalu tegangkan kepada setup pada weekly dan juga monthly. Orang kata, oh lambatnya. Saya bukan isu lambat, isu dia asal konsisten. Dan isu lambat sebenarnya ialah isu output. Contohnya ialah kalaulah kita modal $100 dan kita dapat 10% sebulan, kita akan dapat $10, kita akan rasa penat. Tapi bila akaun anda dah besar, contohnya anda ada 100,000 dan anda dapat daripada 10% daripada 100,000 ialah lebih kurang dalam 10,000 USD sebulan, anda akan rasa banyak. So kunci sekarang ialah jangan fokuskan kepada berapa maksimum sebulan kita boleh dapat, tetapi fokuskan kepada ialah katalah anda dah ada akaun besar yang mana kita boleh lakukan secara sistematik. So apakah sebenarnya yang kita nak buat setiap masa tu? Contohnya ialah kalaulah kita tahu okey ini fokus kita untuk akaun besar. Contohnya ialah sekarang ni kita dah konsistenkan iaitu melalui 100 USD. Tak kira lah 100 USD ke ataupun 1000 USD, anda dapat 10% sebulan selama setahun. Itu bermaksud anda layak kalau anda ada duit 50,000 USD sekalipun, anda akan bebas kewangan anda. So kunci sekarang ialah kalau boleh, sebab tu bila kita cerita balik, dia bukan pasal isu teknik pun, itu pasal strategi kita. So apakah strategi yang boleh kita lakukan? Apakah strategi yang boleh kita buat untuk capai apa yang kita nak? So maknanya sekarang ni kalau anda kena fokus ialah satulah teknik banyak. Tak ada isu teknik sekarang. Isu sekarang ialah secara psikologi. Tadi 20% mechanics ataupun teknik, 8% adalah psikologi kita, iaitu sistem kita. So sistem dia ialah anda mesti tahu ialah nombor satu ialah kita kena tahu iaitu kalau kita dapat 10% sebulan kali dengan nilai jumlah yang besar, itu kita akan bagi sukses. So kunci sekarang ialah konsistensi untuk dapat 10% tu dulu. Ya, kerana market ni dia ada sideway, dia ada ranging, dan setiap tahun saya daripada 2007 sampai sekarang market ni berbeza-beza. Ada yang free fall, tak ada retrace langsung. So kita kena faham apakah strategi yang kita nak buat. So strateginya ialah sekarang ni ialah konsistenkan 10% sebulan saja dulu. Iaitu katalah let's say walaupun kita rasa penat lah, let's say 100 USD kita test hanya 10 USD, tak ada masalah sebenarnya. Dia jadi masalah bila kita tak ada strategi kita, ia outcome kita. Selepas dalam 6 bulan kita boleh tambahkan risk kita, selepas 2 kerana kita akan jadi skillful. Kan, skill akan dapat bila kita buat repetitions. So mother of skill, mother of success ialah repetition. So kita repeat apa yang kita buat. So jadi saya harap anda faham apa yang saya cuba sampaikan. Kita akan bicara pasal entry, saya akan bagi tips dalam YouTube, dalam tu dan sebagainya. Dan kalau anda ada masa jumpa dalam seminar-seminar yang saya anjurkan, kerana kita akan lebih kerja bersama dengan lebih rapat dan sebagainya. Alright, so jumpa lagi dan anda dapat tangkap harapnya apa yang saya kongsikan live daripada live lah video ni saya tangkap daripada Paris. Alright, jumpa lagi. Salam sejahtera.